menahan semula pelakon wanita dan suaminya bagi membantu siasatan kes penipuan pelaburan membabitkan penjualan lembu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Masus berkata, pasangan terbabit ditahan oleh Bahagian Siasatan Jenayah Komersial BSGK Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dawangi dan akan dibawa ke mahkamah hari ini bagi permohonan reman. Terdahulu, media melaporkan pelakon wanita itu ditahan di tempat persembunyian di sebuah madrasah tahfiz Jalan Kuari Sungai Long, Batu 11, Kampung Sungai Serai, Hulu Langat pada Rabu lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Azhar Abdul Rahim berkata, penahanan itu dibuat susulan seorang ahli perniagaan lelaki berusia 56 tahun membuat laporan polis di daerah itu selepas dikatakan ditipu dalam urusan penjualan lot tanah Kurnia di Selangor dengan kerugian mencecah RM1.5 juta. Pasangan terbabit direman 3 hari sehingga 7 Mac untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Dalam perkembangan berkaitan, pelakon wanita bersama suaminya turut disiasat berhubung satu lagi kes penipuan melibatkan tawaran darjah kebesaran yang mengakibatkan kerugian sekitar RM23,000.